dikasihi Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Pimpinan Semua Tuan Kuasa Surau Hidayah, Tuan Pimpinan Muslimin dan Muslimat, hadirin hadirat, ayah dan ibu-ibu dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Daripada kita Khulasah Nurul Yakin pada muka surat yang ke-79, iaitu pada tajuk yang ke-44. Dan ini insyaAllah kita akan masuk untuk membicarakan tentang peperangan Hunain. Peperangan Hunain pada peperangan yang berlaku dalam fasa Fathul Makkah. Yang lepas kita cerita tentang Fathul Makkah. Fathul Makkah maksudnya pembukaan kota Makkah. Islam tidak mengistilahkan penjajahan, Islam mengistilahkan Fathu. Sebab itu ada kitab nama Futuhat ataupun Futuh Modal Islam, pembukaan kota-kota Islam ataupun pembukaan negara-negara Islam. Sebab Islam tidak mengistilahkan penjajahan, melainkan penaklukan ataupun pembukaan. Nama sebut sebagai pembukaan, maknanya Allah Rasul Muhammad, Islam tidak melakukan secara kekerasan, Islam tidak menindas, Islam tidak menzalimi dan sebagainya. Bahkan kalau kita bahaskan dalam Fathul Makkah, dan yang berlaku adalah hentikan daripada orang kafir ataupun orang Quraisy Makkah yang telah mencabuli perjanjian Hudaybiyah yang dimeterai bersama dengan Nabi SAW. Bayangkan Nabi SAW orang yang sangat tasamuh, bertoleransi, tidak orang kata apa, tidak melanggar perjanjian, tetapi mereka lah yang telah melanggar perjanjian, menyebabkan Nabi SAW mengambil tindakan ataupun mengambil keputusan untuk menghadirkan kita katakan satu gerakan besar menuju kota Makkah. Maka terjadilah Fathul Makkah dan menyaksikan di kalangan ramai orang-orang yang asalnya menentang Islam akhirnya masuk Islam. Ramai di kalangan mereka yang pada asalnya orang yang sangat membenci Islam akhirnya masuk Islam. Di kalangan mereka ada yang cuba melarikan diri daripada tindakan Nabi SAW, akhirnya masuk Islam, termasuk Ikrimah bin Abu Jahal, anak kepada Abu Jahal, yang pada asalnya melarikan diri, nak pergi ke orang kata apa, pergi ke sampai ke pantai lah, nak naik kapal untuk melarikan diri, tetapi dipujuk oleh isterinya. Akhirnya dibawa berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi sambut dengan baik, Nabi maafkan. Maka dia kata apa? Dia kata, saya tak sangka bahawa Muhammad orang yang sebaik ni. Sebelum saya sangat bencikan Muhammad, saya sangat musuh Muhammad, kan Muhammad lah yang menyebabkan ayah saya terbunuh. Tapi rupanya begitu baik murni hati Nabi SAW. Ikrimah masuk Islam dan baik Islam. Maka Allah Muhammad begitulah antara masuk Fathu, bukan sekadar pembukaan zahir, bahkan pembukaan kepada hati-hati, pembukaan kepada sanubari kita untuk menerima nur ma'rifah ataupun menerima nur hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita ambil pengajaran Fathul Makkah, Rasulullah Rohani, sebenarnya banyak kata ulama